Madu kelulut dikatakan sangat berguna terutama dalam bidang perubatan dan kesihatan. Malah ada penyakit dilaporkan sembuh menerusi rawatan tradisional menggunakan propolis kelulut, antaranya strok, diabetes, kanser, hepatitis dan batu karang. Bagi Razi Ibrahim, 3 tahun... Satu jenis madu yang begitu aktif dipromosikan sejak 5 tahun kebelakangan ini adalah madu jenis kelulut. Madu ini bukan sahaja mempunyai permintaan yang tinggi, malah harganya di pasaran jauh lebih tinggi berbanding madu lebah komersial yang lain. Ini kerana madu kelulut mempunyai ciri-ciri khasiat yang tinggi yang dapat bertindak sebagai anti radang, anti parasit dan berupaya merawat penyakit berkaitan gusi, gastrik dan ulcer. Malangnya, persaingan sengit mengundang kepada penghasilan madu kelulut tiruan di pasaran. Hampir 80% madu kelulut di pasaran dilaporkan sebagai madu campuran atau sintetik. Ini sekaligus menjejaskan keyakinan pengguna terhadap keaslian madu kelulut. Menyedari akan permasalahan ini, tuangkan madu ke dalam sendok, lalu panaskan di atas lilin. Saat warna madu berubah menjadi coklat pekat, buih pada madu asli akan mendidih dan meluber hingga keluar dari sendok. Sementara, buih pada madu palsu, meski bergejolak, tak akan pernah meluber. Selanjutnya, setelah madu mendingin, tarik madu dengan sebatang lidi. Saat madu palsu ditarik ke atas, maka akan terbentuk benang kaku menyerupai kawat tipis yang mudah patah. Sementara madu asli saat ditarik ke atas, teksturnya akan tetap lembut hingga tidak bisa membentuk benang. Apakah kelebihan makan madu? Adakah hadis menyatakan bahawa Nabi SAW mengamalkan makan madu? Banyak sangat. Dalam Quran ada ayat cerita tentang madu lebah. Dalam hadis memang banyak tentang kelebihan madu. Pada madu itu ada ubat pelbagai penyakit. Melainkan tua dengan mati saja, tak ada obat. Jadi madu memang diterima oleh masyarakat dunia, memang satu penawar. Kalau di Australia, mereka menghasilkan produk madu begitu luas sehingga menjadi bahan ekspor yang besar. Madu Australia, minum madu. Padahal di negeri kafir, dia yakin dengan madu. Tanya doktor, doktor kata awak balik, benda ni buat gini, antara dia pesan makan madu. Ni doktor suruh makan madu. Anak saudara kawan seorang masuk hospital di UK, United Kingdom. Dia punya ketua misi dia pesan suruh budak tu balik rumah beri makan madu. Maksudnya madu ni dunia terima dah sebagai, nampak? Cuma kita salah faham obat kuat. Kita kata obat kuat. Tu salah. Dia bukan obat kuat. Dia memberi kesihatan, membaikkan darah dan sistem tu saja. Dia bukan mengkuatkan. Dia percaya makan obat jadi kuat, jadi gagah. Kan? Dia jadi sihat. Bila sihat, kita cari stamina lah untuk jadi kuat. Nampak? Bila barang anggota dalaman kita baik. Soalan seterusnya. Amba semayang rakaat akhir duduk tayak. Lepas tu bini amba pergi curi amba. Amba nak bagi salam dah. Lepas tu kira guana pula, batal kedok. Dia tengah nak salam, bini pergi curi. Bini pun tak tengok hari nak curi, tengok semayang curi juga. Bini makan madu. Jawabnya tak apa. Dalam mazhab Syafi'i, sentuh yang batalkan wuduk, sentuh kulit dengan kulit. Sentuh kat bukan kulit tak batal wuduk. Jadi kalau sebut curi, mungkin curi tapal bau tak batal wuduk. Haram kita pergi curi orang, melainkan orang tu dia rosak dah semayang baru boleh curi. Faham? Kalau tak rosak semayang, jangan curi. Boleh beritahu. Nampak? Suami kita semayang 3 rakaat semayang zuhur. Kita bilang daripada awal. 1, 2. Tak ada kerja bilang rakaat suami. Faham tak? 3 duduk tayak akhir suami. Kita nak tegur ni, kita isteri. Nak tunggu dia habis, siang ke dia. Subhanallah, dah uti benda. Kabarlah bang, baru 3, 1 lagi. Boleh? Tak haram.
Faham tak? Kerana untuk tolong dia benda yang baik dalam sembahyang. Yang haram kita kabur benda lain. Suami tengah sembahyang, kita tengok dia sembahyang, kabur juga. Bang, ingat tu, nak keluar kaki kunci pintu. Itu baru haram. Soalan seterusnya. Kak, ni apa kak? Ni madu kelulut. Ni daripada usahawan Pim Cale. Oh. Kalau berminat bolehlah beli. Ni macam cik pakai spek. Dia bagus ni untuk abun mata. Oh, ya ke? Nanti kalau dah guna selalu tak payah pakai spek dah. Oh, ni satu berapa? Ni satu RM35. Tapi kalau sekarang ada promosi. Tapi kena beli dekat sini. Kalau beli hari ni saya bagi RM25. Nanti dah guna PC nanti bolehlah sekali search pasal kebaikan madu kelulut ni. Oh, dia bukan untuk mata sajalah. Tak, dia banyak kelebihan dia. Tapi salah satu yang saya nampak sekarang ni cik pakai spek kan. Jadi cik boleh minum ni, amalkan madu kelulut, nanti mata cik akan tak payah pakai spek dah. Okey, terima kasih. Cik boleh guna PC 20 ya. ID cari 10. Sedapnya. Kotak madu kelulut. Ya, nak kata je. Buat kotak madu kelulut ni. Tak apa dia tu tak petik ni. Tak. Dia belum sakit. Tak sakit. Tu dalam kantong tu. Tengok dia gigit kita. Dalam kantong tu. Tu nak dia ni. Nampak tu madu dia tu. Mana? Oh, dia kena isap gain ni, maknanya kerja kena isap Di situ mata. Dia
Tak masuk ibu dah tu ni Sak? Madu Itama, Lulu Itama.